dekat sini ni ada kesang hitam. Sini pun sama, sini pun sama. So masa kilap hentam ni, kilap memang betul-betul kuat. So memang sampai terbakar lah dekat sini. Okay, so kita akan cek supply daripada TMB dulu. Okay, Kak boleh datang sini. Okay, so Kak, untuk supply TMB yang tadi kita nak cek tak boleh buka tu, ini dia punya kabel dia. Satu merah, kuning, biru. Okay, Kak tengok supply daripada cut out tadi. Untuk merah ada kan? Nyala kan? Okay, untuk kuning ada kan? Untuk biru tak nyala. Betul tak saya cakap? View dekat depan tau, putus. So untuk double confirm, kita akan pakai multimeter pula. Benda ni kita hanya boleh tengok secara fizikal saja. Bacaan dalaman dia kita tak tahu lagi. So kita akan ambil multimeter, kita akan cek. Okay, biru, face biru. Okay, face kuning, face merah. Okay, tak ada supply. Face kuning ada, face merah ada. Face merah ada, face kuning ada, face biru tak ada. Okay, so kita akan cek double confirm sekali lagi dengan multimeter. Okay, terbaik. Okay, Alhamdulillah kita dah cek supply tadi. So untuk fasa merah dengan neutral 250, kuning dengan neutral 248, biru 13 volt. So supply daripada TMB, dia punya cut out tu dah putus. Okay, so mana-mana yang tak function ni adalah daripada fasa biru lah. So iaitu kita kena call TMB, dia punya grounding bersambung. Okay, satu lagi Kak, nanti saya ambil buku ST. Dia penggunaan RCCB dekat sini, kalau kita tengok ni 0.3. Kalau untuk industri boleh pakailah 0.3. Tapi ni untuk kita panggil apa kediaman, untuk rumah kediaman ataupun domestik, dia tak boleh pakai 0.3. Dia kena pakai 0.1 maksimal. Sebab tu kalau kilat hentam, kalau tak mencapai 300 mA, dia tak akan trip. Bila tak akan trip, bila kilat hentam, dia akan masuk dalam sistem pendawaian. Tu yang menyebabkan lampu rosak, kipas rosak. Nanti saya ambil buku, saya tunjuk dia punya apa? Dia punya spek lah untuk ni. Yang ni dah silap dah ni. 0.3 besar. Kita kena pakai 0.1. Sebab apa? Kadaran untuk manusia ni terkena renjatan, dia mesti atas daripada 100 mA baru dia mati. Kalau bawah daripada 100 dikira okey. Tapi still tak boleh bergurau lah dengan elektrik ni, bahaya. So kadaran dia silap ni. Sebab tu kilat hentam begitu kuat sampai pecah sini ni. Benda ni tak mencapai sensitivity 300, selagi tu dia takkan trip. Okay. So satu lagi, bila dia pakai 0.3, bila kilat hentam tak mencapai 300 mA, so ini yang menyebabkan hitam berlaku hitam lah, kita panggil, terkena masalah kilat. Okay, so kita tengoklah dalam buku ST ni. Okay, saya nak tunjuk dekat owner untuk penggunaan PAB, peranti arus paki. So Alhamdulillah kita dah siap tutup DB box. So kita akan call lah TMB. Okay, 15454. Okay, terbaik, job settle.